Assalamualaikum dan salam sejahtera diucapkan kepada semua. Selamat datang ke channel saya. Bagi yang belum subscribe, sila klik butang subscribe. Okey. So kita ke kaunter Almas dulu sebab yang ni dah buka dah. Nanti kita akan tengok keseluruhan kaunter-kaunter yang masuk dalam screener GBS. Alright. Yang ni kalau yang dah biasa follow saya dari tahun 2001, saya ada kan every week kan ada sebelum ni buat meeting kan dekat GBS Telegram tu. Ingat lagi tak ada yang cerita pasal kawah itik? Itik berenang. Kalau ni dah ada kawah, ada buat kolam, itik dah get ready untuk terbang. Siapa ingat? Kalau ada kolam, maksudnya boleh pergi jauh lah kan. Nampak kolam lagi besar, kolam tu lagi jauh dia boleh pergi. Okey, ini kalau ikut kolam tu lah. Dan kalau kita ikut macam biasa, untuk naik, kan sekarang dia downtrend yang sedang reverse. Okay, dia downtrend, dia buat low, lower high, lower low, lower high, lower low macam tu lah kan. Lepas tu, kita tariklah trend line ataupun channel. And then reverse berlaku bila dia keluar daripada dia punya downtrend line tu lah. Okay, contoh lah kat sini. Kita ambil yang ini saja bukan keseluruhan lah. Saya ambil daripada situ. Contoh. Saya guna parallel channel. Kalau tak nak guna trend line biasa pun boleh. Parallel channel ni sebab dia ada atas dan bawah. Okay. Tertarik macam tu. Maksudnya dia dah breakout dia punya downtrend line. Ini kan menurun downtrend line. Dia dah breakout. Maksudnya dia dah buat reversal. Okey. Ini adalah orang kata untuk entry yang pertama lah. Entry yang pertama dia keluar zone ni sebenarnya. Kan dia berdindong-dindong kan. Berdindong-dindong. Berdindong-dindong. Dia berdindong-dindong dalam ni. Dia macam tak ada arah lah. Pam, dia pecah tu. Dah boleh entry. Ini adalah step 1 entry iaitu BO lah. Breakout daripada dia punya range. Range harga dia dalam tu ataupun kita panggil accumulation lah. Dia bermain dah main dalam atau naik turun kat kawasan ni. Tiba-tiba dia breakout. Daripada dia turun, dia buat base, dia breakout. Okay. Ni turun. Turun adalah dia punya high and low dia. Turun, buat base, gedung breakout. Breakout dan trend line. Ni parallel channel tadi tu. Dia breakout. So, terus entry sini lah. Pada hari Jumaat tu boleh entry ke harga lebih kurang 365. Seterusnya, entry. Kalau entry yang biasa saya discuss every week. Kalau every week lah. Kalau ada saya discuss tu, entry yang kedua adalah bila dia buat high low dan dia reverse balik. Ni dia breakout kan, dia akan buat high. Lepas tu dia akan buat high low. Dia turun tak lebih low daripada yang ni. Somewhere lah dia turun dia buat high low dan dia reverse. Itu entry yang kedua. Okay. Kalau tak menggunakan teknik yang high low punya entry kan. Yang ni kan first breakout daripada downtrend line, entry 1. Turun, dia reverse, entry 2. Breakout yang high, entry 3. Dia buat pullback, dia reverse, entry yang keempat. Dia breakout dia punya high, entry yang kelima. Kalau tak guna step yang ni, hampa boleh juga menggunakan MA20 sebagai reference. Moving average 20. Moving average 20 adalah harga average, harga purata sebulan. So, kalau dia berada di atas harga sebulan, dia adalah kaunter yang ada momentum untuk boleh buat kenaikan dalam masa sebulan. Mungkin dalam seminggu, 2 minggu kan. Tapi within the range of 1 month. Inilah dia punya support dia. Sekarang harga average tu berada di atas. Maksudnya dia tengah resistant untuk masuk
kena melepasi resisten terlebih dahulu, which is kena atas harga 380 untuk entry, dan boleh buat macam biasalah. Yang pertama adalah entry yang ni breakout dan trendline dah masuk dah hari Jumaat sampai around 365. Entry yang kedua, kalau menggunakan moving average, dia akan masuk lepas 380. Okay, so kita buat ni kita punya cut loss adalah 10%, sebab risiko tu dikatakan oleh, boleh kata 90% of trader yang berpengalaman puluhan tahun, terbaiklah kalau kita nak menanggung risiko maksimum 10% saja, sebab kalau melebihi 10% kerugian susah nak cover balik. Okey. Ada kalau macam yang overseas lah kan, dia akan set up 1:2, tapi saya hanya letak sebagai 1.5 tu untuk tak berapa nak tanggung risiko tinggi. Kalau lagi kita duk harap dia naik tinggi, tengok dia tak naik tinggi, baik ambil untung dulu. 1.5 tu macam achievable, senang nak dapat 1.5 tu. Contoh apa masuk kat 380 ni, kalau tak jadi, maksudnya dia turun below 340, apa kena cut loss lah. Nanti dia reverse balik, boleh masuk semula tau. Tapi sebenarnya ini yang point mati dia. Kat sini dia punya lower low dia. Kalau dia turun lebih low daripada lower low, dia akan jadi downtrend punya structure. Lower low bocor, dia akan buat another lower low. Dia naik sekejap lower high, bocor lagi. So yang ni lah paling penting sebenarnya dekat 320. Cumanya kita kan dah letak maksimum kerugian yang boleh tanggung 10% only if kita masuk kat sini. Kalau hampa dah masuk kat 365, hampa punya cut loss lebih bawah lagi lah. Ikut maksimum 10% tu untuk swing. Kalau yang macam nak ambil temporary, maksudnya 3-4 hari ataupun intraday, mungkin 5%. Dia tak jadi 1/1.5 ataupun 1/2 dia, atau 1/2.5 ke apa. Dia biasanya 50-50. Kalau untuk nak untung 5%, kerugian 5% kena keluar macam tu. Nak untung 100, kena tanggung risiko untuk rugi 100. Nak untung 200, kena tanggung risiko untuk rugi 200. Itu kalau yang trade intraday, BTST ataupun 2-3 hari macam tu lah. Yang cepat, trade yang cepat. Kalau trade yang swing, kita akan letak risiko lebih tinggi, maksimum 10% lah, dan keuntungan lebih tinggi. Kita tak rugi 10% untuk 10%, tak worried lah, tak berbaloi untuk kita swing kalau kerugian dan keuntungan tu sama macam intraday dan BTST. Okay, dia mesti swing tu kita akan untung lebih daripada kita intraday dan buat fast trade lah. Bukan, maksudnya trade yang cepat, yang laju, yang sehari ataupun 2 hari macam tu yang BTST. Lepas tu mungkin okey lah untuk kita ambil 50-50, maksudnya untung 5%, rugi 5%, tak apa. Tapi kalau swing melebihi dalam, katalah kita ambil seminggu, berbaloi ke untuk rugi macam kita intraday? Tak berbaloi. Keuntungan sama macam intraday, tak berbaloi. So ambil lah minimum bagi saya 1.5. Alright. Unless market tak stable, apa saja yang you untung, ambil saja. Itu dipanggil see money take money. Nampak je duit, ambil. Asal untung ambil, asal untung ambil pun boleh. Dia terpulang lah duit hampa sebenarnya. Kita punya suggestion saja. Suka hatilah kalau apa nak swing, apa nak buat 1:1 kan. Suka hatilah. Cuma suggestion ya, biarlah ambil untung lebih kalau nak swing. Okey. Itu kalau hampa masuk kat 380. Kalau hampa dah masuk kat 365, hampa turunkan lagi lah dia punya apa, position ni. Okey. High end risk punya position. Okey, so itu satu entry. Seterusnya entry, kita ambil entry yang kedua. Kena tunggu dulu dia merah. Dia naik, lantak ke dia. Kita tunggu nanti. Tak tahulah bila dia nak turun tu, 2-3 hari ke, seminggu 2 ke. Dia naik, lantak ke dia. Dia turun, get ready.
Nanti dia akan makan lah. Candle merah tu makan candle merah tu akan dikena telan nanti. Dia panggil bullish engulfing. Candle hijau tu akan makan candle yang merah yang turun tu lah. Dan dia buat reverse. Kita akan nampak sini adalah dia punya high yellow. Yellow tu dia tak turun melebihi low yang ni. Lebih tinggi lah dia punya penurunan. Kali ni dia rebound tu cepat. Tak sampai ke bawah ni dia turun. Okey. Kalau dia bocor yang bawah ni, out lah, counter tu dah tak boleh pakai lah. Yang ni entry yang kedua. Bila dia dah nanti dia naik, dia buat high, dia turun, dia reverse masuk. Itu entry kedua. Kalau ikut step structure yang ni lah. Tapi kalau hampa jenis moving average, akan apa guna moving average 20 lah. Maksudnya itulah entry hampa bila dia melepasi MA20. Yang ni step 1, 2, 3, 4, 5 ni untuk yang structure. Uptrend structure. Entry dekat mana? Breakout dan trend line. Buat pullback. Breakout high-high. Buat pullback masuk lagi. Breakout high-high. Masuk lagi. Ada orang suka buy yang breakout. Ada orang suka buy yang pullback. Terpulang hampa decide sendiri. Okay, dia positif lah. Dia baru nak reverse. Dan kalau ikutkan kawah ni, dia bolehlah pergi jauh. Mungkin capai lah ni MA50 tu. Okay. Seterusnya counter-counter yang masuk dalam screener GBS adalah ICT Zone, SID, GE, Strike, Iris, Wentel, Emelus, Belesto, MAG, Genetec, Armada, JHM. Ini yang kita tengah discuss. OHM, JCY, Genergy, AMS, Scomet, UAE, Muhibah, Notion, CAS, iSend, JFTech, JT Group, Cheerleading, Air Power. Okay, Genergy ni ada dalam group. Kita discuss dalam private group sebelum ni. Dan saya ada share latest hari Jumaat lah. Kata silap. Sebab nampak dia dah reverse. Sebelum ni ada orang nak tanya kat area-area mana jatuh sini kot. Saya kata dia akan jatuh lagi sebab dia punya structure ni. Bukan structure. Dia punya chart pattern tu menunjukkan dia buat bearish pennant. Dan betul lah Betul dia bocor ni, dia turun lah. X to X. Dia turun dan dia baru start reverse. Bila dia start reverse ni, bolehlah beli untuk BODTL entry. Okay. Kalau hampa dah terlepas, tengok dia buat kolam Kalau hampa dah terlepas masa dia keluar kolam tu, BODTL, hampa boleh tunggu dia turun dekat, dia buat high yellow dan reverse. Kalau masuk MA20 pun dia dah terlepas pada hari Jumaat. Main lah. Kita tutup je. Banyak sangat lukisan. Okay, yang ni masa dia reverse. Ini dia buat base dia buat base, dia reverse dia breakout down trend line, dah boleh beli lah. Entry somewhere around 355. Seterusnya entry bila dia melepasi MA20 masuk kat 385. So dah terlepas dua entry. Tapi belum terlepas entry-entry yang lain, which is kalau hampa buy on structure, hampa ada banyak peluang sebab dia belum buat high yellow. So tunggu dia buat high yellow lah. Dia okey lah, dia keluar dari kolam. Cuma tunggu dia buat high yellow. Kalau dia tak buat high yellow dia bocor yang ni, buy. Counter ni tak boleh pakai. Dia hanya naik, orang kata apa, dead cat bound. Naik untuk sambung turun. Tapi kalau dia tak bocor, dia buat high yellow, dia maksudnya dia turun, tak low daripada yang ni, dan reverse, boleh entry. Untuk step yang kedua untuk structure uptrend. Alright. Yang ni counter dari segi candle tak menarik tau. Candle dia tak nampak jelas. Sebab counter murah macam tu lah. Cumanya kalau kita pasang GBS punya indicator, dia kan dah ada siap-siap dalam trend line tu kan. Dia dah breakout, boleh entry somewhere around 185 lah. Okay, bila dah terlepas BODTL, seterusnya macam biasalah kita tunggu dia buat structure high yellow dan reverse. Masuk bila dia reverse, which is entry yang kedua untuk structure uptrend. Ini entry yang pertama untuk structure uptrend.
Okay, macam tu. Breakout dan trend line, entry yang pertama, buat high, turun, reverse ni, entry yang kedua, breakout high, entry yang ketiga, buat higher high, pullback ni, entry yang keempat, ni, entry yang keempat, breakout pula higher high adalah entry yang kelima. So, sekarang apa kena tunggu entry yang kedua lah, dia buat pullback, kalau berminat counter ni. Okey, dia baru saja spike, kena tunggu dia turun, pullback. Kalau dia nak naik tu lantak ke dia lah, dah terlepas lah. Sebab memang dah terlepas dah pun. Maksud dia kena goreng lah kalau dia naik tu. Lantak ke dia. Ambil counter lain yang lebih steady dan selamat. Okey, yang ni pun baru saja buat reverse. Tapi counter ni terlampau banyak candle merah. Merah yang besar-besar, maksudnya downtrend solid. Agak danger, dia tak turun sikit-sikit, dia turun banyak-banyak. Cuma kalau apa nak main short term saja, main sekejap-sekejap boleh lah. Ini dia buat satu base dan dia berjaya breakout dekat 19 sen. So entry dekat sampai 19 sen, 195 macam tu lah. Okay. Then sekarang macam biasa kita tunggu dia naik, tunggu dia turun, buat yellow, reverse, baru entry yang kedua. EP yang pertama dah lepas. Dia kena tunggu pullback entry lah. Iris baru saja breakout dan naik atas MA20. So siapa yang masih berminat tu okey je lah, tunggu dia naik atas 230 tu. Kalau kata dia buka market ada minat beli yang tinggi, beli atas 230 boleh EP dan buatlah macam yang saya beritahu tadi tu. 10 target 1.5. Somewhere around here lah. Boleh kata macam tu. Okay. Bukan saya ajak beli. Saya kata kalau hampa berminat, tengoklah dia naik melebihi resisten 230. Biar resisten tu become support. Bolehlah cuba untuk entry. Terpulang tanpa. Semua ni bukan nasihat untuk jual beli saham. Tidak. Ini adalah proses pembelajaran saja. Okay, tak ada siapa pun boleh dibenarkan buat buy call atau ajakkan lah untuk orang membeli ke apa tu tak. Next, MLS. Okay, MLS ni kita dah bincang sebelum ni. Dia dah breakout ni satu, dia buat yellow, entry kedua, ini entry ketiga, tang. Dia dah naik banyak. So dia jadi balik. Dia restart balik. Yang ni kan dah settle lah kan. 1, 2, 3, 4, 5 dah settle. So kita mula balik lah dengan structure. Dia breakout. Okay, dia breakout sini entry yang pertama. Ini entry siapa yang nak masuk atas MA20. Dia baru saja masuk hari Khamis ataupun Jumaat lah. Atas 260 boleh entry. Entry yang untuk structure, entry yang kedua. Yang MA20 ni adalah entry MA20 lah. Based on MA20. Counter naik, harga naik atas MA20 beli. Yang ni kalau terguna structure, dia dah breakout. Okay, ni dah dia turun. Dia breakout entry yang pertama. Dia naik, dia turun, reverse, pullback lah. Entry yang kedua. So sekarang ni dia dah buat pullback ke belum? Dia dah buat high low ke belum? Untuk yang ni lah, dia turun, ada tak dia buat pullback? Untuk yang ni saja. Fokus kawasan ni saja. Ada tak dia buat pullback? Tak ada kan? So tunggulah dia buat pullback. Dia buat pullback, dia turun, dia reverse, boleh cari entry. Siapa yang MA20 pun boleh masuk dah lah. Ni cerita entry lain. Ini kita cerita entry structure. Structure pullback tu tak berlaku lagi, tak buat yellow lagi, tak boleh entry lah. Yang ni apa dah terlepas entry BODTL. Okey. Dia okey je. Ada momentum, kata tak masuklah screener ni. Velesto dia baru dia dah buat downtrend, dia baru je breakout. Maksudnya EP yang pertama. Baru saja lepas 280 tu dan dia pun ada resisten dekat ni MA20 dia naik kejap tak lepas, jatuh balik. Nanti tengok boleh tak dia maintain atas MA20. Kalau dia maintain, hampa boleh buat macam tadilah. Masuk kat MA20, cut loss,
10%. TP 1.5. Kalau sampai tengok tak sampai 1.5 nampak kau nak jual, ambil yang mana untung tu lah. Nampak lah, ada selling force. Keluar je lah. Kalau kau nak beli-beli nak keluar buat apa macam tu. Kita tengok keadaan market dan keadaan pembeli tu. Pembeli menguasai ke penjual? Kalau penjual menguasai, bye-bye je lah counter tu. Tengok keadaan. MNG dia pun baru reverse. Tapi ikutkan dia naik dah banyak. Sebelum ni kita dapat kajian dia break up kat sini lah entry ni. Zaman tu kaduk mana tu, April, bulan April, entry bulan April. So dia naik berapa persen daripada bulan April tu. Dia naik 68%, sekarang dia buat turun. Dan dia reverse semula. Kalau ikutkan counternya dia ni gila macam ni kan, better biar dia naik atas MA20 dengan MA50. Barulah counter tak ada momentum untuk meneruskan kenaikan. Sebab sekarang ni, adakah dia menipu? Sebab dia dah naik 68%. Kok dia terus sambung penurunan. Tengok dia buang jahat-jahat ni counter ni. Ni scammer. Operator duk main counter ni. Kalau dia tak lepas MA20 dengan MA50, kebarangkalian dia buat lower high lah. Lower high, lower low. Tapi sebabkan ni di atas MA20, MA200, which is harga average setahun, so dia masih ada harapan lah. Dengan syarat dia kena naik dulu. Counter ni biar naik dulu atas MA20, MA50. Sekarang biar pergi ke dia. Tak naik lagi. Sebab dia dah naik banyak sebelum ni. Dan dia buang pun banyak. So kita tengok betul-betul dia nak main-main ke serius nak naik. Serius nak naik, hang kena duduk atas MA20 dengan 50 dulu. Genetech tunggu dia break up atas MA 200. Atas 330 baru boleh cari entry. Okey. Dia sebab dia ranging lama ni kat kawasan ni. Dia degil lama. Dia buat base lama, kita tunggu dia break up. Kalau hampa nak beli atas 34 pun masih okey. Kalau telah tak kena masuk 330 ngam kan. Betul ke dia ni nak naik? So hampa tengok dulu betul ke dia nak naik. Sebab resisten dia ada dekat 34 sen, dekat sangat. Mungkin hampa nak tunggu lepas dia melepasi 34 sen pun boleh. Tunggu je lah anytime ni kan. Dia naik atas 34 sen, hampa nak bismillah. Lepas tu letaklah risiko tu 10% tu. Amada dia baru saja melepasi MA50, which is momentum yang kuat untuk buat kenaikan. Jadilah, so dia dah keluar daripada dia punya base dia, range base dia break out. Kalau hampa jenis nak tunggu dia buat pullback, silakan. Tapi kalau hampa nak masuk base MA50 sebagai support pun boleh. Macam entry MA20 jugalah. Ni kita ambil entry MA50. Masuk bila dia melepasi MA50 pun boleh. Kalau hampa masuk MA50 ni sebagai hampa punya support. MA50 tu kan, somewhere around MA50 tu, so buatlah 10% punya cut loss. Dia jadi step 11%. Boleh lah. Kau nak ambil 9% je. Somewhere 10% lah hampa pandai-pandai. Sebab dia ni tak boleh pula nak tarik exactly 10%. 1.5 tam. Somewhere around. Dia tak boleh. Maksudnya dekat 40 sen lah TP. Cut loss somewhere around here. Harga berapa entah. Tutup sat. Cut loss somewhere around 320. Sebenarnya cut loss yang betulnya bila dia bocor ni lah low yang ni, which is dekat 315. Bawah 315 apa cut loss. Yang ni boleh ubah sikit lah, bagi cut loss akan melebihi 10% lah sebab dia dekat sangat dengan low ni. So better ambil kalau dia bocor yang ni lah baru cut loss. TP pula area 40 sen. Sebab sini pun ada rintangan kan sebelum ni.
kawasan ni akan jadi kawasan resisten dia lah, zone supply. Sekarang yang bawah ni adalah zone demand. Ni demand, ni adalah supply zone. Tempat orang sell. Ni orang sell kedebuk jatuh. Ni orang buy kedebuk naik. Gitulah. Kalau nak masuk MA50 yang ni, kalau hampa nak masuk based on structure, biar dia naik dulu, dia pull back, dia reverse. Ni lebih selamat lah. Kita pulang pada hampa. Next. Almost dah JHM. JHM pun dia dah naik turun. So structure yang baru adalah dia baru saja breakout. Nak selamat tunggu dia naik atas MA50 yang terdekat rintangan dia yang kuat. Naik atas 375, ada minat belian boleh bismillah untuk BODTL. Okey. Kalau hampa jenis masuk MA20, tunggu bila dia breakout MA20, bismillah. Kalau hampa jenis guna structure pullback, dia breakout, lantak dia buy high dulu, turun, reverse baru masuk. Okey, untuk entry yang kedua structure lah. OHM dah breakout, dah buat kenaikan. So, kalau ikut dengan structure punya entry, sebab yang ni dah terlepas, MA30, 50 dah ni terlepas. So, tunggu dia naik, dia reverse, dia buat high yellow, dia reverse up, entry. Sekarang lantak pergi dia nak naik, tunggu dia turun dan buat pullback dan reverse, baru boleh entry. JCY dia dah okay, ni dia buat penurunan semula ni, so dia akan jadi re-entry semula lah. Bila dah sampai kat sini, dia tak berjaya breakout dah, dia buat penurunan, so akan jadi reset balik ke structure yang pertama lah. Entry yang pertama, breakout BODTL. Ni dia turun sikit je dan dia buat reverse. So sini apa boleh entry yang kedua lah, somewhere around here. Dia dah makan candle ni, sebab dia buat base kecil je, base dia. Dia tak turun ke bawah sangat. And then dia dah buat kenaikan. Tapi kalau ikut Indi, dia ada buat satu, orang kata apa, trend line ni valid sebab sini ada resistance, sini ada resistance. So dia tarik kat sini, dia kena lepas dulu harga 390. Tapi lepas dia 390, dia ada resistance gun pula dekat sini. Sama ada apa nak buy on breakout yang ni, trend line ni, ataupun apa nak tunggu dia naik atas 40 sen dulu pun boleh, ataupun nak selamat adalah tunggu dia buat structure high yellow balik lah. Ni kan dia naik, lantak ke dia, tunggu dia buat high yellow, reverse baru entry. Reverse up bukan reverse ke bawah. Masa reverse dia turun ke bawah tu janganlah beli. Tu dia nak turun, lantak dia turun sampai mana, sampai dia pusing balik tu baru kita beli. Faham Bukan dia reverse ke bawah tu terus beli. Bukan. Dia kena confirm betul kan dia buat hello dulu, baru boleh masuk. Seterusnya AMS. Ni entry yang pertama. Entry kedua guna MA20 dah terlepas juga. So entry yang ketiga ataupun entry yang kedua untuk structure ni breakout, buy high. Ni buy on BODTL. Ni breakout, buy high, turun, pull back nanti. Ni entry yang kedua. Ataupun ketiga kalau hampa gunakan MA20 sebagai entry juga. Okay, kalau kata structure saja, ini yang pertama, naik buy H, ni baru entry yang kedua. Tapi kalau hampa masukkan sekali MA20, ni akan jadi entry yang pertama breakout, entry kedua breakout MA20, entry ketiga pullback. Mana-mana lah. Untuk sekarang hampa dah terlepas yang ni, hampa kena tunggu dia buat pullback. Energy. Banyak ya? Banyak. Yang lain hampa kajilah. Energy tadi dah discuss.
Scorenet. Scorenet ni okey lah. Baru nak start breakup. Breakup 46 sen boleh cari entry. Ataupun kalau hampa entry MA20, ini entry hampa. Dia baru nak start ni. Kalau ada minat belian boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan saya buat buy call, tapi ikutkan kita punya study, kajian dia macam tu lah. Dia buat downtrend. Lepas tu dia baru nak breakout, dia buat range. Dan dia tak pecah range lagi. Dia pecah 46 sen barulah breakout untuk entry yang pertama. Kalau hampa guna consider MA20 sebagai entry, so ini entry yang kedua. Kalau hampa nak tunggu structure, entry yang kedua tu adalah lepas dia naik dan turun dan reverse. Sekarang yang pertama belum lepas lagi. Boleh cari entry lah untuk yang step pertama dan buatlah stop loss dekat 10%. 10% punya cut loss lah. UGE dah terlepas BODTF bla 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 bla. Kita pun dah buat discussion dan dia pun dah naik. Dah capai lah kita punya discussion malam ni kan. Kita buat ingatkan dia naik landai, tapi dia naik agak tegak. Seterusnya kalau hampa nak entry, tunggu dia turun balik sebab dia dah baru saja lepas MA 200. Harga rintangan setahun. So tunggu dia turun. Mungkin kadang-kadang dia buat bocor sikit 200 tu. Dia naik balik atas 200, boleh bismillah. Sekarang lantak pergi dia lah. Dia nak naik. Dia terlepas dah pun. Dia lepas awal daripada bawah. Hampa ambil 200 nak masuk. Dah terlepas juga. Dah bye-bye. Tunggu je lah dia pullback. Pullback buat high yellow. Reversal up. Baru entry. Muibah belum breakout. Ni boleh lah. Tunggu dia breakout. Ni, kawasan ni breakout adalah EP yang pertama kita. Entry yang pertama. Entry pertama. Uish. Nombor 1 pun buruk. Tunggu je lah ada minat belian. Dia breakout. Boleh entry pertama dan sini kawasan ni. Kalau turun bawah ni tak valid je lah. Bye-bye. Terpaksa keluar. Tapi jangan abaikan dia. Tengok nanti. Yang ni apa? Dia dah melepasi 200. Tunggu dia naik 200. Reverse atas 200 balik baru entry. Sebab dah terlepas. Kalau hampa jenis gun okey lah. Masuk 53 sen. TP 57 sen. Tu okey lah. Banyak tau style entry. Kalau entry structure. Sini dah terlepas entry. Pasal kalau tunggu pullback. Belum buat pullback. Tunggu dia buat pullback. Buat yellow dulu. Dan reverse. Kalau ambil 200. Hampa dah terlepas. Tunggu dia turun buat pullback. Naik balik atas 200. Boleh lah tahan lama. Boleh swing lama lah Notion. Notion boleh swing lama sebab dia baru nak permulaan uptrend. Baru nak merangkak naik atas 200. Syarat dia selalunya dia akan naik dan turun pullback bawah 200 selalunya. Ataupun dia rebound sampai dekat 200. Dia naik tu reverse baru boleh beli. Gitulah. Dan boleh swing lah berbulan-bulan. Selagi tak kena apa punya 10% penurunan tu, boleh lah. Yang ni yang akan dapat banyak persen tu. Kan? 50%, 100%. Sebab baru permulaan uptrend. Baru naik atas 200. Syarat dia kena uji balik. Dia kena retest balik 200 dia tu. Dia akan turun dulu. Kebiasaannya dia akan turun. Bila dia nak turun seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan pun nak turun kan, tu lantak ke dia lah. Hampa masuklah counter yang hampa berminat untuk swing kan. Contoh Notion hampa berminat. Counter-counter mana yang nak swing lama lah. Sebulan 2. Nak dapat banyak percentage ni. Bukan setakat 15%. Kalau 1.5 tu 15%. Ni nak lebih. Nak 30% dan ke atas. Tunggu dia turun dulu. Retest 200 tu dan reverse. Biasanya turun. Letak dalam list lah. Kadang kena aware lah. Bila dah turun ke? Dah turun lah. Check. Ini pun kita dah discuss. Ikutkan kalau ni neckline dah breakout ni kat sini. So TP swing ni ada somewhere around 635. So biar je lah dia naik. Yang ni dah kita discuss sebelum ni entry dia bila breakout kat sini somewhere around 490, 495 tu entry. So tunggu je lah hasil dia. Sebab dia ada yang ni dia ada buat salsa. So X to X dia akan sampai around here lah. Nantilah kita tengok nanti dia capai. InsyaAllah capai tu.
Hampa dah terlepas entry lah cerita dia. Sampai kat dalam, Alhamdulillah. JF tag. Hampa boleh buat balik drawing. Buat balik downtrend line. Dah break up belum? So EP yang pertama belum berlaku lagi. Tunggu dia break up. Boleh add 3. Dan taklah kat last 10%. Sama je. Macam tu je step dia. Ni dia baru saja break up. 61% tu hari Jumaat. Boleh beli. Hampa dah terlepas entry lah. Hampa dah terlepas entry dia pun baru saja atas 200. Kalau hampa nak entry yang 200 untuk swing lama tu, tunggu dia naik, reverse. Mungkin dia bocor 200, retest. Dia reverse up balik, boleh swing untuk berbulan lah. JT Group dengan tadi apa Notion. Untuk kita swing berbulan dengan syarat pullback dulu, buat hello dulu, reverse up, baru entry. Yang tu kena aim jadi eager eye tu. Eager eye tu dia tengok dulu, aim dulu. Maksudnya biar dia pergi dulu, tunggu dia pullback. Dia ambil masa. Kalau macam orang tak rajin, tak boleh lah. Tak sabar nak tunggu, tak boleh. Sebab dia kena menunggu dia mari tempat yang kita nak, harga yang kita nak, baru boleh masuk. Cheerleading, dia baru break up. Sebenarnya okey lah untuk entry kan. Tapi dia buat echo pula. Dia buat echo pula. Dia buat jarum tajam tu, kita tak seronok sikit. Maksudnya ada selling force. Dia dah break up, tapi buyer tak kuat. Kalah. Sebab petang ada selling. Tengok nanti. Dia pun boleh betul-betul ada minat belian, dia akan sambung balik lah. Kalau dia bocor yang low yang candle yang ni, maksudnya nak turun ke bawah, tak jadi naik. Ni kan ada candle ni. Ni candle yang hari Jumaat tu, ni harga paling bawah hari Jumaat tu, kalau bocor bye-bye. Tak jadilah breakout. Tapi kalau dia masih dinda-dinda naik semula, dia ada chance tu naik balik test 3 sen at least. AI power. Ni pun dah entry 1, 2, 3. Entry yang ketiga lah. Apa dah dapat untung. 1, 2, 3. Entry ketiga. Baru boleh masuk. Baru je boleh masuk hari Jumaat main. So boleh naik lagi lah. Dia baru start untuk EP ketiga. Ada peluang naik lagi ya. Based on kita punya structure lah. Dia akan jadi macam tu lah. So dia akan naik lagi lah kan. Okey, kita sampai sini. Yang ni kan dah atas RM1 yang penggaji sini Atas RM1 e-power sekarang. DRB, Com, Pharma, CHB, Binastra, SCG, BHD, TMK, CDB, PCAM, KSC, FNN. Penggaji sendiri gunalah tadi step yang sama. Okay, sampai sini saja. Jangan lupa untuk ke Telegram Game Borak Saham. Jangan lupa untuk subscribe ke YouTube channel ni. Dan tolong saya wawakanlah untuk lebih ramai support dan join GBS dan join untuk YouTube channel ni. Okay, support saya. Terima kasih yang sudi bertahanlah dengan GBS dan Cedar Saham ni. Kan dah lama. Ada saya post, ada saya tak post, tapi masih maintain. Tunggu. Terima kasih yang support. Alright. Okay, hingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oi.